Assalamualaikum semua, kembali bersama. Untuk video kali ni aku nak share, kongsi kongsi aku punya pendapat untuk satu filem yang berjudul Gayung. Filem ni ditayangkan di panggung awal tahun tu hari, tetapi sekarang ni korang boleh tonton filem ni dekat Netflix. So bila cakap pasal filem Malaysia ni, ramai orang kata industri kita kurang modal, kurang idea atau kurang jiwa. Tetapi pada tahun 2025 datang satu filem yang bersejarah, yang menceritakan tentang sejarah, iaitu filem Gayung. Filem tentang silat, patriotism dan ada sedikit sebanyak sejarah negara kita. Filem Gayung diarahkan oleh Faizal Ishak yang mengisahkan tentang Datuk Mia Abdul Rahman, pengasas silat Gayung Malaysia. So, filem ni dia gabungan biografi, aksi silat dan semangat patriotik. Pelakon utamanya adalah Beto Kushairi. Dia sebagai Datuk Mio lah. Dia memang solid kan. Dia punya gaya dia, fizikal dia, semuanya nampak believable kan. Memang silat asli lah. Aku difahamkan dia mengambil serius untuk preparation untuk filem ni. Dari aspek patriotism pula dalam filem ni memang kuat. Memang ada babak yang bangkit menentang penjajah. Bukan satu, tapi dua penjajah. The subject matter is great pada aku. Mengangkat seorang tokoh sejarah. Tetapi the narrative filem ni aku rasa ada kekurangannya. So kita boleh celebrate dia punya subject matter. Aku tak nafikan benda tu. Aku interested sebenarnya dengan dia punya subject matter ni, dengan dia punya tokoh tu. Memang aku interested nak tahu. Tetapi filem ni pada aku dia kurang dalam menceritakan subject matter tu, dalam mengeksplore subject matter tu. So kat sini aku tak nak sembang sangat dia punya subject matter. Aku nak sembang macam mana filem ni diproduce, macam mana filem ni dibuat. Kita tolak tepi subject matter tu. Okay? So jangan salah faham. Aku bukan tak kisah pasal subject matter. Aku memang kisah. Tetapi aku bila tengok movie tu, bila tengok filem, aku nak filem tu overall end to end bagus. Dari segala aspek. Bukan dia punya idea je. Kita start dengan soalan yang paling utama. Filem Gayung ni tentang apa? Sejujurnya, filem ini sendiri pun aku rasa dia orang tak tahu. Ada masa kelihatan seperti biopik, ada kalanya nampak macam dokumentari, ada kalanya nampak macam sejarah penjajah tu, dan ada kalanya nampak macam just another action lagak aksi di era penjajahan tu. Filem ni dia nak jadi epic nasional. Dia mahu jadi kisah seorang hero. Dia nak memberikan macam homage terhadap persilatan Melayu. Tetapi dia tak memilih satu identiti yang dipertahankan. Dia boleh ada all that element, tapi jalan cerita tu yang penting. So kat situ dia punya problem yang aku rasa sangat kritikal. Sebuah filem macam aku cakap boleh bercampur genre, tetapi dia mesti jelas siapakah protagonisnya, apa perjalanan emosinya, dan apa konflik utama yang membentuk cerita ni. Yes, terang-terang protagonis dia kita tahu kan, Datuk Mio. Tetapi cerita tu tak mengangkat dia sangat sebenarnya. Filem ni dia memperkenalkan watak Datuk Mio sebagai pusat. Okey, saya cakap kita tahu dia protagonis, tetapi tidak pernah memberi kita sebab yang kukuh untuk kita peduli kepada karakter ni. Tolak tepi dia punya subject matter, tolak tepi siapa tokoh ni. Kita tengok dari segi macam mana dia menceritakan watak ni dalam filem ni. Penonton tahu yang dia hebat, tahu dia terror silat, tahu dia memang berguru dengan guru level tinggi, tetapi dia tidak pernah menunjukkan apakah konflik dalaman yang membentuk diri dia. Secara peribadi, siapa sebenarnya watak ni? Watak tanpa motivasi, dia menjadi hanya satu figura, bukan someone yang kau boleh relate. Dan itu yang terjadi pada watak Datuk Mio dalam ni. Dia lebih terasa seperti simbol, tetapi simbol itu kosong
yang ditempel ke pelbagai situasi. Bukan seorang individu dengan jiwa yang ada ketakutan, yang ada ambition. Sebab kita tak tahu dia nak apa sebenarnya. Filem ni langsung tidak mempunyai perjalanan hero yang jelas. Tidak ada struktur hero journey tu, tidak ada mentor yang betul mengubah hidup dia. Dia punya karakter arc dia sangat lemah. Dan dia punya climax tu, climax memang tak ada. Kan? Emotional climax yang pada aku penting untuk filem yang memfokuskan terhadap satu karakter yang kita kena kisah. Pada aku, watak Datuk Mio ni, dia macam move from plot to plot to plot. Dia bergerak mengikut skrip tu je. Tapi the narrative tu kan tak organik tau untuk menceritakan satu cerita. Okey, itu masalah protagonis. Tetapi dalam filem ni juga dia tak memperkenalkan antagonis pula kan, watak villain, watak jahat yang jelas. Dalam filem aksi, penonton perlukan musuh atau sekurang-kurangnya halangan utama. Tetapi dalam Gayung ni, musuh dia bertukar yang tak berapa nak clear. Mula-mula tu nampak macam penjara British. Lepas tu ada macam tension dekat kampung tu sebab dia new, and then ada macam hero kampung lain yang dia nak bagi hint yang mungkin ada potential jadi musuh dia, tapi tak ke mana juga. Dan lepas tu towards the end cakap Jepun pula jadi musuh dia. So semua ni menyebabkan penonton hilang fokus tau. Dan penonton pada aku tak dapat nak menjiwai sangat cerita tu. Tema obviously ada off jugalah. Kan tak tahu tema apa. Adakah tema perjuangan? Adakah tema kekeluargaan? Adakah tema patriotism? It's not really clear because semuanya ada. Terlalu banyak topik. Tetapi akhirnya tak ada satu pun yang diolah dengan cukup kuat untuk menjadi nada cerita ni. Dari segi action silat tu semua, kat situ ada kelebihan dia. Okay, koreograf aku rasa terbaik. Tetapi nampak macam just persembahan silat saja. Sebab tak ada weight dalam scene tu. Siapa yang akan kalah menang, apa dia punya tauladan dia, apa dia punya impak dia. So bila benda tu tak ada, nampak macam kau tengok persembahan silat lah kan. So aku harap towards the end tu dia ada macam bagi snippet kononnya akan ada sequel. So aku harap untuk sequel, please jangan buat benda yang sama. Nampak gayanya macam dia nak push watak Datuk Mio ni macam some sort of hero, superhero, menyelamatkan kampung tu semua. I think it's good. That is what filem Mat Kilau did, which is aku applaud dengan apa yang filem Mat Kilau buat kan. Dia tak ada nak kisah sangat pasal how accurate the movie is kan. Okay, kita tahu watak ni, kita nak buat satu epic movie dengan watak ni. So kat sini patutnya dia buat benda yang sama. Dah ada proven record dah Mat Kilau like 100 million kalau tak salah aku. And why you nak cuba benda lain? You can do biopic. And banyak biopic yang kita boleh ambil sebagai template kan. Tetapi tak buat juga kan. Maybe kena kurangkan sikit apa yang dia punya checkbox tu kan. Patriotism, silat sejarah, penjajah. Kurangkan sikit. Fokus maybe 3 je. Elaborate kat situ. Sebab kalau nak mengangkat sesuatu watak ni sebagai hero in the next film, you need that. So kesimpulan yang aku boleh bagi untuk filem Gayung ni, ia adalah satu filem yang ambitious tetapi dia tak ambil serius dengan cita-cita dia. Dia nak masukkan semua aspek, semua elemen untuk mengangkat satu tokoh yang hebat, tetapi satu pun tak melekat kat dinding. Aku bagi filem ni 2/5 sahaja. Dan aku harap kalau ada sequel, please do this character justice. Okay, tujuan untuk video kali ini. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Ciao.